Ustaz Idris Ahmad menyifatkan perbuatan menderhakai Raja-Raja Melayu sebagai amalan biasa Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas visual mantan Perdana Menteri keempat itu yang mengajak orang Melayu dan ahli-ahli UMNO menderhakai Raja-Raja Melayu. Dan Dr. Mahathir ini memang penderhaka. Dan dialah bermulanya sejarah hitam dalam hubungan antara orang Melayu yang dia mengajar biadab kepada orang Melayu ini adalah zaman Dr. Mahathir. Yang nak cabut kuasa istiadat ni bukan DAP, bukan PAS, bukan PKR, tapi pernah lakukan zaman beliau waktu beliau menjadi Perdana Menteri. Beliau berkata Tun mempunyai banyak rekod penderhakaan kepada Raja-Raja Melayu ketika menjadi Perdana Menteri dahulu. Pada tahun 1983 kita lihat beliau sendiri yang cuba untuk meminda satu undang-undang supaya kuasa pengisytiharan darurat ditarik daripada Agung. Waktu itu majlis Raja-Raja Melayu bincang, tak tangguh, tak nak. Jadi kita tengok macam mana Mahathir dan pemimpin-pemimpin UMNO buat roadshow di Batu Pahat, di Melaka, di Alustar, menghentam Raja-Raja Melayu. Mana beliau nak supaya kuasa istiadat darurat ni diberikan kepada pemimpin UMNO pada Perdana Menteri. Ahli jawatan kuasa PAS pusat itu menegaskan sembah derhaka Nizar berbeza dengan isu derhaka yang dimainkan UMNO sekarang. Dia sembah derhaka je Nizar berbeza. Kan? Minta mohon sembah derhaka, patik mohon sembah derhaka, itu bahasa istana. Tapi inilah bahasa yang dieksploit. Malah ada di kalangan pemimpin UMNO menganggap bahawasanya tidak ada istilah yang digunakan dalam sejarah Melayu. Itu lagi teruk. Ini menunjukkan kejahilan mereka. Berikut adalah visual ucapan Tun yang dirakamkan pada April tahun lepas. Kita suarakan pendapat kita. Jangan takut. Jangan takut. Kenapa begitu sekali takut? Orang Melayu ni macam itulah. Dia dengar sangat Hang Tuah. Hang Tuah kata orang Melayu tak akan menderhaka kepada raja. Jadi raja buat apa, bunuh orang pun tak apa. Inilah nasib orang Melayu. Kalau kita tak berani menderhaka, bila patuh, bukan selalu. Selalu kita patuh. Zaman saya dulu patuh baik-baik. Tapi sekarang ni tu salah patuh sangat. Masa debat benda tak betul. Itu saja. Dan kalau kita duduk dalam puteri ataupun putra ataupun apa-apa, kita mesti berani berkata, ini tak kena, ini tak boleh buat. Kalau kita berani, insya-Allah kita akan menang. No risk, no gain. Paparan visual itu membuktikan siapa sebenarnya penderhaka kepada Raja-Raja Melayu. Idris bercakap demikian ketika ditemui di Padang Gajah Terong semalam.